A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifat huruf. Dalam episod yang lepas kita dah bincang dah bahagian kedua untuk sifat zatiyah. Adalah bahagian berkaitan sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat yang tidak mempunyai lawan ni pula melibatkan 9 sifat semuanya. Jadi dalam episod-episod yang lepas, boleh scroll dan cari balik episod yang lepas, tonton dan fahami apakah yang dimaksudkan dengan sifat as-safir, sifat al-qalqalah, sifat al-lin dan sifat al-inhiraf. Dalam episod kali ini kita akan sambung pada sifat seterusnya pada bahagian sifat yang tidak mempunyai lawan, iaitu sifat at-takrir. Jom kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman pada halaman yang ke-126. Maksud at-takrir dari sudut bahasa artinya berulang. Dari sudut istilah artinya adalah bergetar kepala lidah ketika menyebut hurufnya. Satu huruf je yang ada getaran ni. Satu huruf sahaja yang ada sifat at-takrir, iaitu huruf ra. Jom kita baca syarahannya daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Sifat at-takrir adalah sifat yang lazim bagi huruf ra. Tujuan mengetahui sifat ini adalah untuk meninggalkan bacaannya, iaitu tidak membacanya secara berlebihan. Yang jelas, bacaan berulang ini ialah ketika huruf ra bersabdu, iaitu qurrah, marrah. Oleh itu wajib bagi pembaca untuk menyembunyikan pengulangan ini dan tidak menzahirkannya seperti kata Imam Ibnu Al-Jazari yang bermaksud kurangkan pengulangannya jika bersabdu. Apa yang dimaksudkan tidak baca secara berlebihan? Contoh kalau kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksudkan dengan berlebihan adalah ar-rah. Kita nak bagi sangat sifat at-takrir tu sampai berlebihan pada getaran. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dah berlebih-lebihan. Jadi tujuan kita belajar sifat at-takrir ni supaya kita tidak memberi sifat at-takrir ni secara berlebih-lebihan. Huruf ra memang ada getaran tetapi tidak perlu berulang getaran tersebut. Sebab tu Imam Ibnu Al-Jazari ada rakamkan dalam matannya, Masya Allah, yang membawa makna kurangkan pengulangan jika bersabdu. Karrah, hurrah, marrah, ar-Rahman. Bukan ar-Rahman, tak. Ar-Rahman, ar-Rahmanir-Rahim. Ada getaran tetapi tidak berlebih-lebihan. Kurangkan pengulangan getaran tersebut. Jom kita sambung baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Bukanlah maksud menyembunyikan bacaan berulang dengan tidak menggetarkan lidah secara keseluruhannya. Kerana ini akan menyebabkan suara tertahan antara kepala lidah dan gusi seperti pada huruf ta. Dan ini suatu kesalahan yang tidak harus dilakukan, tetapi hendaklah membaca dengan menggetarkan kepala lidah sedikit agar tidak menghilangkan sifat tersebut. Cara sebutan yang sebenar adalah pembaca hendaklah meletakkan permukaan lidahnya pada lelangit atas supaya kepala lidah tidak banyak bergetar. Apa yang kita dapat daripada perenggan ini yang saya bacakan daripada kitab Panduan Lengkap Ilmu Tajwid ni. Bukan membawa makna kita kurangkan ni, maknanya kita tak baca secara berlebihan ni, maksudnya kita langsung tak getar. Tidak. Sebab kalau kita langsung tak getar macam huruf ta. 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 Bila kita sebut huruf ra tanpa getar, dia jadi macam huruf ta. Ta. Suara akan tertahan. Tak. Huruf ra ni memang ada getaran. Tetapi bukan secara berlebihan. Dan bukan juga kita meninggalkan getaran tersebut secara keseluruhan. Tidak. Jadi jangan tinggal sangat, jangan tinggal terus. Tak ada getar langsung. Jangan secara berlebihan. Itu sifat at-takrir pada huruf ra. Sebab tu disebut cara sebutan yang sebenar, pembaca meletakkan permukaan lidah pada lelangit atas supaya kepala lidah tidak banyak bergetar. Sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Ra. Saya sebut ra ni ada getar tapi sikit. Saya tak tinggal terus. Kalau kita tinggal terus, ra. Tu tak ada getar terus.
Ra ni kena ada getar, kena ada takrir tetapi tidak secara berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Ra, ri, ru. Jom kita baca kesimpulan yang disertakan dengan gambar rajah yang terdapat dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman pada halaman yang ke-156. Takrir artinya berulang-ulang. Getaran halus pada hujung lidah, kesan daripada laluan yang sempit. Pembaca perlu berjaga-jaga agar tidak berlebihan dalam menggetarkan lidah yang menyebabkan penambahan bilangan huruf ra. Jadi nak sebut macam mana? Ra, ra, ri, ru. Ar, ar. Getar sikit je tapi jangan tinggal terus. Jangan tak ada langsung getar dan jangan secara berlebih-lebihan. Itulah sifat at-takrir yang hanya ada pada satu huruf sahaja, iaitu huruf ra. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman, panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.